Assalamualaikum. Dalam slide ini saya akan menerangkan mengenai perbezaan antara ikon, container, row, column dan button. Okey, dalam video pertama dapat terlihat ini ialah ikon home, ikon menu row, ikon column dan ikon account. Seterusnya terdapat lihat ialah perbezaan row. Row ialah susunan item dalam keadaan mendata. User boleh slide kiri dan kanan untuk item, dan next kita akan bergerak kepada column. Column ialah susunan item secara menegak. User dapat slide item ni ke atas dan ke bawah. Akhir sekali iaitu fungsi button. Okey, inilah back button. Bila kita tekan back button ni, dia akan bawa kita ke home page. Dan akhir sekali, container merupakan widget yang terdapat dalam interface ni. Okey, first untuk gambar saya akan tunjuk contoh, itu video kedua. Container yang mempunyai widget warna putih yang mempunyai gambar laksa, tulisan warna hitam iaitu laksa Penang dan harga RM5. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan contoh source code dan result yang terdapat daripada kod itu. Okay, ini merupakan home screen source code dan ini merupakan outputnya, iaitu home page. Seterusnya kita akan pergi ke source code untuk drawer. Okay, untuk drawer ni, ini source code dia. Dalam drawer ni terdapat laksa app dan icon dan button bagi home, menu row, menu column dan account. Seterusnya saya akan describe functionality and purpose of our application along with the visual output. Di sini ada more about laksa ataupun homepage untuk aplikasi laksa kami. Di sini kita ada drawer, dan drawer ni ada 3 pilihan lah. Kita pergi ke menu row di mana kita ada horizontal line, kita boleh slide ke tepi row kan. Lepas tu seterusnya ada menu column. Menu column kita boleh slide ke bawah vertically untuk tengok menu. Kita boleh letak air juga di sini dan sebagainya. Seterusnya saya akan highlight our code and layout for the design. Di sini saya letak tema purple. Lepas tu saya buat transition between pages semasa drawer tu. Lepas tu kami pun ada buat drawer, dan drawer header tu kami letak gambar juga warna purple sebab itulah tema warna kami. Seterusnya saya buat never scroll visit supaya drawer je yang ada transition. Okay. Dan saya akan tunjukkan macam mana kita masuk ke gambar dalam laksa app ni. Sini adalah coding nak letak gambar tu sini. Lepas tu ni adalah folder untuk letak gambar. Pergi dekat file, pergi kat tempat kita download tadi, kita copy gambar, pergi kat asset, pergi kat image tadi, lepas tu kita paste je. Okay, ni dah keluar dah. Lepas tu sini kita dah letak. Lepas tu sini pun dah ada gambar yang kita paste tu ni. Lepas tu kita pergi pubspec.yml, ada tempat letak gambar dia, tempat letak asset dia. Lepas tu kita paste je, paste yang tadi. Paste kat sini, kat sariga.jpg ni. Lepas di sini kita kena betulkan jpg. Okay, ke sini. Lepas tu kita run balik. Inilah gambar dia dah keluar. So kita letak gambar macam tu. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana skrin dalam aplikasi kami ini akan beralih kepada skrin yang lain. Ini adalah coding dia. Page controller.animate to page, which is 300 millisecond. Okay, ni adalah contoh dia. First kali kita akan pergi ke menu row, tekan, dia akan keluar menu row page, menu column akan keluar menu column page. Lepas tu home, dia akan pergi ke home page. Itu sahaja. Kami memilih warna ungu sebagai warna tema aplikasi kami kerana ia menyeimbangkan antara warna warna yang hangat dan juga sejuk, menjadikan ia lebih selesa untuk dilihat oleh para pengguna. Selain itu, ungu tidak digunakan dengan kerap oleh aplikasi lain yang memberikan aplikasi kami identiti yang tersendiri dan juga membantu ia menonjol dalam pasaran. Kami telah menghasilkan 4 dot file iaitu main.homescreen, laksa menu screen row dan juga laksa menu screen column. Untuk run aplikasi ini, kita harus ke file main, right click dan menekan run main. Setelah aplikasi kita dilancarkan, paparan home screen akan dipaparkan dalam device. Home screen memaparkan home screen. Laksa menu screen row akan memaparkan paparan menu row, dan laksa menu screen column akan memaparkan paparan menu untuk column.
Provide guidance on identifying and fixing common errors. Okay, kita dapat lihat jika terdapat masalah di dalam gambar raja ini, terdapat on select drawer item 1, iaitu sama juga dengan menu kolom. So apabila saya menekan menu kolom, dia akan keluar kepada menu row. So terdapat kesalahan di situ. So apakah yang kita perlu buat? Kita kena identify di tempat yang betul lah. Kita letak on select drawer item tu. Alright, seterusnya, jika image asset ni salah, kenapa? Sebab kita tak ikut apa spek yang kita ambil daripada asset tu. Macam contoh ni laksa3.png, tapi kita identify as laksa3.jpg. So kita tulis kat atas tu laksa3.png, kira salah lah. So apakah benda yang betul? Kita adjust balik laksa3.jpg. Alright, now explain the process of building and deploying your application on a mobile device. Alright, so dalam video ni, first kita akan pergi ke build. Kita pergi ke Flutter and build APK. Alright, kita akan loading dulu, tunggu kejap. Bila dia cakap done, kita akan pergi ke kita punya Flutter ini. Lalu kita tekan kita punya laksa group assignment, iaitu apa yang kita buat ni lah. Lepas tu build, lepas tu kita tekan app, and then kita tekan output, and then kita pergi ke Flutter APK and app release. Alright, itu saja. So sekarang kita akan tengok apps tersebut. Alright, ini adalah apps tersebut. Bila kita tekan di sini, ni akan keluar home. Bila kita tekan menu row, dia akan keluar semua list menu. Dan juga apabila kita tekan menu column, dia akan keluar menu juga, and secara detail apa yang menu tu ada. Alright, itu saja. Terima kasih.